Bila kita cakap tentang Masjid Al-Aqsa, ada satu nama yang Israel tak pernah berhenti cuba senyapkan. Bukan aktivis muda, bukan ahli politik, tapi seorang ulama berusia lebih 80 tahun yang masih menggerakkan ribuan orang dengan khutbahnya. Nama dia Syekh Ikrimah Sabri. Pada tahun 1994, Syekh Ikrimah Sabri telah dilantik sebagai mufti besar Jerusalem. Dan sejak itu dia dah nampak sesuatu yang ramai orang tak berani cakap. Al-Aqsa bukan sekadar masjid di bawah kawalan Israel, bahkan sebenarnya telah disusun untuk diubah perlahan-lahan. Jadi dia terus bercakap di mimbar, di media, di jalanan. Syekh Sabri bongkar segala bentuk pencerobohan, pengusiran dan perancangan Israel mengubah status Al-Aqsa. Dan setiap kali dia bercakap, orang-orang Palestin mula bangkit. Dan di sinilah konfliknya bermula. Pada Mei 2018, Israel buat satu jenayah drastik. Mereka haramkan Syekh Sabri daripada keluar negara dan larang beliau masuk ke tepi barat. Kenapa? Kerana dia hadir ke beberapa konferens anti-Israel. Basically, dia bercakap pasal Al-Aqsa di luar Baitul Maqdis, dan itu saja pun cukup untuk buat Israel takut. Kemudian Januari 2020, dia diharamkan daripada masuk Masjid Al-Aqsa. Cuba kita bayangkan seorang imam yang khutbah di Al-Aqsa selama puluhan tahun tiba-tiba tidak dibenarkan berpijak di masjid sendiri. Alasannya, seorang pegawai rejim Israel tuduh dia sebagai ancaman. Apa yang dia buat? Dia bagi khutbah Jumaat yang pada rejim Israel terlalu membangkitkan semangat rakyat, dan kemuncaknya berlaku pada Mac 2021 bila rejim Israel datang ke rumahnya di kawasan Baitul Maqdis dan tangkap dia on the spot ketika dia sedang siapkan teks khutbah Jumaat. Mereka bawa dia untuk disoal siasat. Beberapa jam kemudian dia lepaskan, tapi mesejnya jelas: kami pantau setiap perkataan kamu. Walaupun dah dihalang keluar negara, dihalang masuk masjid dan berkali-kali ditahan, Syekh Sabri masih muncul setiap kali ada cubaan mengubah status Al-Aqsa.